Ramadan 2025 berapa Masihi? Berapa hijrah? Okey, soalan ni kita ban sebab yang bagi soalan. Apa benda soalan disqualified? Ramadan bulan keberapa dalam kalender Islam? 9. 9. Kan kira. Dia tunjuk sangat kira. Yelah, saya nyanyi. Kau nyanyi. Negara paling lama berpuasa Uish. tahun 2025 selama 18 jam. Negara apa? New Zealand. Kan? Sumpah tak tahu. Teka je. Afrika Selatan. Bukan. Continents? Dekat mana? Europe. Greenland. Betul. Aku yang tanya kau yang jawab. Apakah nama surah yang berkaitan dengan perintah berpuasa? Kau bantai je mesti dapat jawapan. Surah Al-Baqarah. Betul. Betul. 3-0 3 kan? Boleh tak start balik? Sebutkan keutamaan / gelaran 10 malam pertama, kedua dan terakhir Ramadan. Timbul meriah sepanjang Ramadan. Rahmat, Okay. keampunan dengan ikuminan pembebasan dari api neraka. Betul. Masya Allah, Pak Izuki. Masya Allah, brother. Tu kira 3 markah ke? Tak, satu lah. Satu juga. Oh. 3-1. Raya mengejut tahun berapa? Tahun lepas. Tak, 2022. Betul. Saya muncul. Raya mengejut. Next soalan. Apakah nama perang besar yang berlaku pada Perang bulan Badar. Ramadan? Habis soalan ni, Masya Allah. Okey, soalan seterusnya. Sebutkan dua hari atau 2 contoh lah yang diharamkan berpuasa. Hari Syak dengan hari Arafah. Bukan. Hari Wukuf. Nah, 1 Syawal Oh, ya Allah. dengan Ambil dah hari Syak sebelum tadi. Ramadan kan. Hari Syak. betul. hari Aidilfitri dengan hari Syak. Okey. Hari Wukuf tu saya sunat puasa. Di negara mana tradisi, tak tahu sebutan apa, fanus. Dia ada lampu tanglung. Okey? Menjadi simbol meriah sepanjang Ramadan. Negara apa? Dia cari letak tanglung-tanglung. Morocco. Salah. Dekat dah. Teka je. Turki. Salah. Spain. Bukan. Johor. Kau kena kecam orang Johor nanti. Indonesia. Bukan. Dia dekat tu dah, dekat di Middle Eastern lah. Geografi memang fail.